Jangan menang. Jangan menang besar. Oh. Kenapa ni? Kojek, Bijan. Kau ni pergi holiday sekali dengan si Salman ni ke? Tak, Pak Din. Setahu aku Salman ni pergi operation kaki dia dekat Singapura. Okey, itulah masalahnya Pak Din, Pak Kodi. Pak Din tahu kita orang tengah enjoy tepi pantai. Tepi pantai jalan Oceh. Oceh. Sila. Apa ni? Lepas tu, kita terpandang dekat tepi pantai. Kita nampak satu kelibat yang ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Mula-mula kau ingat ketam tau. Tapi bila fikir balik takkan ketam sebesar tu. Tak. Aku cukup pelik. Sebenarnya saya pergi bercuti dengan Bijan. Kita orang nampak masa Jack tu. Kita orang nampak Salman. Tengah bermain dengan doktor ni di atas pasir. Sabar. Oh Salman, lo nggak takut lo? Nggak lo malu ya Salman? Lo tinggalkan kerja lo di sini berpeleseran. Ya, aku akan dapat kerja Salman. Nih, Sin, you better shut up. Hang buat kerja apa lembab macam sotong. Tengok confidence sangat boleh tak? Sekali aku lempang kang. Pak Din, betul.